usia 50, kurangkan 10 perkara dan banyakkanlah 10 perkara. Yang pertama, kurangkanlah makan, banyakkanlah berpuasa. Yang kedua, kurangkan tidur, banyakkanlah berjaga malam. Yang ketiga, kurangkanlah bercakap, banyakkanlah berzikir. Yang keempat, kurangkanlah bersolek bermewah, banyakkanlah bersedekah. Yang kelima, kurangkanlah bergaul, banyakkanlah bersendirian, bermuhasabah diri. Yang keenam, kurangkanlah mengeluh, banyakkanlah berdoa. Yang ketujuh, kurangkan aktiviti dunia, banyakkanlah aktiviti akhirat. Yang ke-8, kurangkanlah meminta kepada manusia, tapi banyakkanlah memberi kepada manusia. Yang ke-9, kurangkan meminta pertolongan daripada manusia, tapi banyakkan meminta pertolongan keselamatan daripada Allah SWT. Ke-10, kurangkan bergantung harap kepada manusia, tapi banyakkanlah bergantung harap pada Allah SWT. InsyaAllah semoga bermanfaat.